Okey, kita nak tengok macam mana kita nak mengawal sesuatu objek melalui button. Okey. So kita buat dulu satu cube. Okey. Jadi cube ni saya nak buat warna dia berbeza supaya saya nak bezakan dengan cube yang sedia ada. Saya letak warna dia biru kat sini. Alright. So biru kita dah selesai. Kita namakan yang kita punya cube ni kotak. Okey. Kotak. So kita pastikan kotak kita ni berada dalam kita punya camera view. Kita boleh tengok camera view kita sebelah bawah ni. Okay, jadi kita tengok kotak kita ni tak masuk tau dalam view kamera. Okay, so saya drag sikit. Itu dia. Itu dia. Ini dia kamera. Okay. Alright, kat sini okay. Okay, kat sini okay. Ini kamera kita. Saya letak kanan sikit lah. Saya letak kanan sikit. Kanan sikit. Okay. Kemudian saya nak buat satu button. Saya buat satu button kat sini. Nama button saya tu interaktif. Kita buka teks bawah dia. Interaktif. Ini nama saja. Interaktif. Jadi saya nak besarkan button tu. Saya pergi ke button. Saya akan drag point yang ada dekat tepi-tepi ni. Okay. Saya letak dekat tepi. Dekat bawah. Okay. Macam tu. Jadi kotak tadi saya nak buat animation. Saya add component. Saya buat animation dekat sini. Animation. Nama animation kita ni. Ini dia animation So saya dah tukar ke timeline sebelah bawah. Apa kita nak buat simple saja animation kita. Saya akan gerakkan beberapa frame. Letak let's say 10 saat. Okay. Saya akan naikkan dia ke atas. Okay. Saya akan gerakkan 5 saat lagi ke depan. Jadi 15 saat saya akan rotate dia. Saya akan rotate. Rotate je, tak kisah berapa pun value, tak kisah. Kemudian saya akan turunkan ke 20. Tadi 15, kita ambil 25 lah, 10 saat ke bawah. 25. Okey, macam tu So, pakai move semula, turunkan ke bawah. Saya letak semula ke lantai. Pastikan kita tak tenggelam. Kalau macam ni tenggelam, kalau macam ni tenggelam, nampak tu ada warna grey di sebelah bawah. Kita pastikan lebih-lebih kurang. Okey, macam ni. Jadi animation kita adalah macam tu Kemudian kita nak tukar nama animation kita dekat sini. Okey, sekarang ni dia tulis animation. Kita tukar kepada lompat. Ingat ejaan kita lompat. Macam tu. Okey, jadi sekarang ni apa kita nak buat? Kita nak apply script pada kita punya kotak. Kita klik add saja kat sini. Kita letakkan dia logik. Kita namakan dia lompat. Okey, kita nak buat 4 variable. Variable yang kita nak masukkan adalah mula-mula kotak. Okey, type kita object. Yang kedua adalah button. Pun type object. Yang ketiga adalah kotak interaktif. Okey, kita type kita nak tukar kepada bool. Okey, boolean. Default value kita adalah false. Yang ini true, yang ini false. Jadi default kita biarkan ke false. Yang keempat kita nak buat kotak animation. Okey, kotak animasi. Jadi variable ni nak memegang animasi dia lah. Animation dia. Cari animation dia. Kita create. Okey, so yang pertama kita nak check dulu when. Kita nak kotak dulu. Kita nak keluarkan kotak. Kita nak play start. Bila kita when play start, kita nak pastikan kita gunakan set variable value. Sebab ini variable lah. Okey, kita nak set. Variable kita adalah kotak. Kepada set variable value
kepada, sekejap saya nak check. Sorry, bukan kotak. Bukan kotak. Sebab kotak ni tak ada apa, dia cuma ada objek. Sebab tu bila kita masukkan, dia cuma ada objek saja kat sini. So kita nak set kotak kepada objek apa, dia nak menukarkan objek. Kita bukan nak tukar kotak. Kita bukan nak tukar objek. Jadi apa kita buat, kita nak cari variable yang kita nak pakai adalah variable interaktif. Okay? Kotak interaktif sebab kita set dia kepada bool. Okay? Boolean, jadi ada boolean sebelah kanan. Jadi bila start kita akan pastikan interaktif dia off. Dia tak boleh ada interaktif. Okay. Sekarang ni kita buka when yang kedua. Kita buka when kedua. Kita nak klik on. Kita ambil klik on. Objek apa kita klik on? Kita nak klik on button. Okay. Jadi bila klik on button, kita nak set value tadi. Variable value. Kotak interaktif lagi, baru kita set dia ke true. Okay. Kemudian yang ketiga, baru kita nak mainkan animation. Kita ambil when. Sekali lagi, when. Yang ini kita nak klik kotak. Okay, bila kita, kita tak boleh masukkan, kita ambil dekat sini, klik on. Kita nak klik on apa? Objek apa yang kita nak klik? Kita nak klik kotak. Atas tadi kita klik button, yang ini kita klik kotak. Okay, bila kita klik kotak, kita nak check dulu. Kita akan gunakan if else. Okay, if else. Okay, kita nak check if kita punya mana set tadi, set variable value kita. Okay, set variable kita if sorry kita nak keluarkan dulu, tersalah masuk. Kita nak ambil equals sebenarnya. Kita cari equals. Kita cari equals. Equal dekat operator. Equals. Kita nak check. Okay, kat sini. If interaktif kita adalah true. Kotak interaktif kita nak check dulu. Pada true. Kalau true, baru kita boleh set variable kita kat sini. Iaitu kotak animasi. Okay. Kita bukan nak pakai ini, kita nak pakai play animation. Mana play animation kita? Ini dia play animation. Play animation. Okay, kita nak play animation dekat dalam kotak animasi. Ini dia. Okay, nama animation kita tadi adalah lompat. Macam tu. Right? So, else adalah kita balik kepada return. Sebab kita just nak return value dia saja. Return letak dekat sini. Okay. So, ini kita tak pakai. Kita boleh delete dia. Jadi, ini kita punya block. Saya tutup. Apa saya nak buat? Kita kena apply semua ke dalam ruang skrip ni. Jadi, kotak, dia nak kotak. Kita masukkan kotak. Button. Kita. Okay, button pun kita kena name. Kalau tidak, dia akan jadi macam ni. UL button 1. Jadi, kita tukar nama dia. BTN Interaktif. Ini untuk memudahkan kita. Interaktif. Ini untuk memudahkan kita. So, saya tutup. So, ini button interaktif. Balik ke kotak semula. Saya nak masukkan button ke dalam kotak button. Okay. Jadi, default dia adalah false. Kotak animasi kita. Jadi, animasi saya berada di dalam kotak ni sendiri. So, kita ambil kotak tu sendiri masuk. So, ada animasi kat situ. Okay, so bila kita play, kita tengok, saya klik ni, button biru tak boleh, tak ada apa-apa efek. Bila saya klik button interaktif, dia akan mempat. Okay.
Alright, jadi ini sesuai bila kita nak buat, macam kita bagi permission kan, bila kita klik baru dia boleh ada aktiviti, kalau tak dia tak boleh ada aktiviti. Okey, itu saja.